Sayangnya ya Allah, ya Allah, di pagi yang mulia ini kami bertambah tangan kepada-Mu memohon rahmat dan kesempurnaan dari-Mu ya Allah. Berkatilah majlis kami pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, jika dia ada di antara kami yang punya hajat, perkenankanlah hajat-hajatnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang ada masalah, selesaikanlah masalahnya. Jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana hadzal jam'ana mawlana wa rafa'na lana wa ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Okey, sebelum kita start magic, Ali silap mata dia minta adik-adik. Kena rapat-rapat. Ni boleh lagi ni. Apa ni? Yang pernah menjuarai bakat-bakat kampung. Boleh ke bang masukkan sini? Boleh. Kira betul siap. Okey. Semua dah sedia Boleh. Jadi saya perkenalkan ahli silap mata kita untuk hari ini, Master Yus. Wow. Okey, assalamualaikum semua. Okey. Saya perkenalkan diri, boleh panggil uncle, menggunakan rokok. Rokok membahayakan apa? Membahayakan apa? Membahayakan kesihatan Jangan Sini susunan geng ME lah. Sini ada lagi geng ME parking sini. Right, kali ni dia campur lah, tak kira sisi. Paling kecil ada yang ikut kat belakang tadi Husky 150. Tapi bagusnya geng motor ni, Husky tadi jalan depan untuk certain kilometer lah, supaya dia tak tertinggal. Ni ada 4 biji rasanya tadi GTR. Dan ada Ducati jugalah. Ni view dia. Anis dapat ikut lah. Itu tadi nampak kan train sebelah kat rumah anak yatim. Ini BMR 1300 yang baru. Ini nama tempat lah, Kuala Pari Hilir. Okey, lagi satu masuk lagi ni. Nak macam tu ya? Nak tanpa dia kesan. Okey tak? Tahun lalu. Ni semua geng ME. Ni bos ada, semua JK ada.
Tu ada persembahan magic lah. Okay. Hari ni 25 hari bulan 10 tahun 2025 dekat Ipoh Perak lah, Rai Anak Yatim. Persembahan magic.